emocional, mas não vou com contação. Belo, vou viver a minha vida na ação. E na fonte construo casa, dia a dia não dá. Vida a dia não dá. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sebuah forum khas bertajuk Etika Sains Kini, penggunaan haiwan dalam penyelidikan sains dan industri kecantikan. Pada hari ini, kita akan membincangkan sebuah topik yang sangat sensitif tetapi amat penting. Kerana apa? Di masa ini, berjuta-juta haiwan telah pun terkorban untuk kita uji keberkesanan produk-produk produk-produk kosmetik seperti ginjal, maskara dan sebagainya. Dan pada hari ini kita bertuah kerana apa? Kita akan mendengar 5 orang tokoh hebat daripada 5 perspektif berbeza yang akan mengupas isu pada hari ini. Kita ada dari aspek ekonomi, aspek undang-undang, aspek agama, aspek sains, aspek industri dan juga aspek aktivis haiwan. Jadi hari ini orang kata apa? Tak kenal, bukan tak cinta. Jadi mari kita berkenalan dengan 5 orang figur hebat pada hari ini yang akan berkongsi kepakaran mereka untuk isu ini. Yang pertama, kita ada Dr. Veterina dari Hospital Kajang, Dr. Fatina Jihad. Bagi saya Ryan. Yang kedua, kita ada peguam dari syarikat SR Rosnizah, saya dari Izzah Farzaga. Yang ketiga, kita ada tokoh agama, seorang ustazah dari Maulid di Bangkarian, Ustazah Cinta Safia. Terusnya seorang pengasas skincare yang cukup terkenal di TikTok, silakan saudari Ana Soleha. Dan yang kelima, kita juga ada seorang aktivis NGO dari Malaysian Animal Association, saudari Ala Batrisha. Jadinya, ayo kita mulakan forum pada hari ini dengan mengupas apakah isu dan juga cabaran haiwan dalam penyelidikan sains dan juga penghasilan produk menerusi perspektif yang berbeza. Jadi, saya mulakan dengan perspektif seorang doktor veterina. Jadi, doktor, dari aspek ataupun dari kacamata doktor, apakah isu cabaran yang kita nak kupas pada hari ini menurut topik yang dibentangkan? Silakan. Terima kasih moderator. Baiklah, dari sudut veterina, isu paling besar bagi kebergantungan penggunaan haiwan dalam menghasilkan produk kecantikan ialah kebergantungan berterusan industri kecantikan terhadap kaedah lama. Walaupun teknologi moden semakin berkembang, tetapi terdapat sebahagian syarikat kosmetik yang masih lagi menggunakan haiwan sebagai uji kajinya kerana menganggap data yang didapati adalah lebih stabil dan juga kosnya lebih murah. Akibatnya, haiwan-haiwan seperti arnab, tikus, kucing dan anjing masih lagi digunakan untuk ujian iritasi kulit dan mata serta penilaian keselamatan produk terhadap kesihatan manusia. Jadi, saya sebagai doktor veterina melihat sendiri bagaimana prosedur eksperimen tersebut memberikan kesan nyata kepada haiwan yang diuji kaji. Antaranya adalah menyebabkan keradangan, iritasi dan juga kesakitan fisiologi yang seringkali tidak dapat kita rawatlah. Dari sudut profesional dan juga etika, ujian kosmetik ke atas haiwan semakin sukar untuk kita pertahankan kerelevanannya kerana mereka menggunakan haiwan ini bukan untuk merawat penyakit yang boleh mengancam nyawa manusia. Sebaliknya, haiwan-haiwan tersebut terseksa hanya untuk menghasilkan produk kecantikan bagi manusia. Jadi, saya secara peribadinya amat sehaluan dengan pandangan Immanuel Kant yang mengasaskan bahawa makhluk hidup ni kita tidak boleh menjadikannya sebagai alat semata-mata untuk mencapai tujuan manusia. Prinsip ini sangat dekat dengan pendirian saya sendiri. Kerana sebagai veterina, saya rasa apabila wujudnya alternatif lain yang tidak menyakiti haiwan, buat apa kita nak ambil juga haiwan tu sebagai uji kaji kita? Baiklah kita menggunakan teknologi yang lebih selamat dan juga beretika.
Terima kasih saudari Dr. Fathila Jiha, Dr. Pakar veterina. Dan ini alhamdulillah, seterusnya kita akan beralih kepada skop yang kedua, perspektif perundangan. Jadi gini, saya mempersilakan saudari Iza Farzana, Peguam dari syarikat SR Sdn Bhd untuk berkongsikan apakah beliau punya pendapat tentang isu ini menurut perspektif perundangan. Silakan. Baiklah, terima kasih saudara moderator. Sebagai pengamal undang-undang, dari perspektif saya sendiri, saya melihat isu utamanya ialah kelemahan dan kekurangan peraturan ataupun undang-undang sedia ada. Di Malaysia, Akta Kebajikan Haiwan 2015 wujud tetapi tidak spesifik mengawal ujian kosmetik ataupun eksperimen makmal pada haiwan itu sendiri. Dari perspektif undang-undang moden, banyak negara yang telah melaksanakan larangan total. Saya bagi contoh, negara Kanada melalui pindaan Bil C-47 kepada Food and Drug Act yang berkuat kuasa pada 22 Disember 2023 telah melarang ujian kosmetik ke atas haiwan dan penjualan barang-barangan kosmetik yang bergantung kepada data ujian haiwan baru. Selain itu, Amariyah Arab Bersatu iaitu EU melalui Direktif 2010/633/EU juga melarang hampir semua ujian kosmetik pada haiwan dan menetapkan standard ketat untuk eksperimen saintifik. Saya bagi lagi satu contoh iaitu negara Amerika Syarikat yang mempunyai Animal Welfare Act yang telah menetapkan syarat untuk penjagaan dan juga etika haiwan makmal. Walaupun ujian kosmetik ni masih dibenarkan, tetapi mereka menyediakan beberapa pengawalan ketat supaya tidak disalahgunakan oleh para pengamal kosmetik. Saya lihat cabaran di Malaysia ini ialah ketelusan. Kerana apa? Kerana banyak ujian dilakukan secara tertutup tanpa laporan wajib ataupun audit bebas. Kes NGO tempatan yang saya lihat telah menemui tikus makmal dalam keadaan tidak sesuai menunjukkan masalah ini. Jadi hadirin sekalian, selain itu, kekurangan pegawai dan juga dana untuk melakukan pemeriksaan menyukarkan lagi penguatkuasaan undang-undang kita bagi masalah ini. Walaupun undang-undang sudah ada iaitu akta yang telah digubal pada tahun 2015, namun pelaksanaannya saya lihat masih lemah dan juga kekurangan peraturan khusus menyebabkan isu kebajikan haiwan masih lagi belum dapat diselesaikan sepenuhnya. Jadi itu adalah daripada perspektif perundangan. Sekian daripada saya. Terima kasih saudari Iza Farzana. Jadi rumusannya dari aspek perundangan ada undang-undang tetapi kurang dari aspek pelaksanaannya. Itulah kelompokan itu ya. Jadinya terima kasih. Seterusnya kita akan beralih pula kepada bidang keagamaan. Hari ini kita bersama dengan Ustazah Cinta Safia, seorang pemilik madrasah di Kebang Kerian. Jadi saya mempersilakan Ustazah untuk berkongsikan apakah isunya, cabarannya dari aspek agama. Silakan. Baiklah, terima kasih saudara moderator yang amat saya hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Daripada perspektif Islam pula, haiwan ialah makhluk Allah yang mempunyai hak dan prinsip asas yang membimbing kita ialah ihsan. Jadi, ihsan ni apa? Ihsan ialah perbuatan berbuat baik kepada semua makhluk. Bukan manusia saja, malah haiwan pun termasuk dalam kategori makhluk dan kita seharusnya tidak menyakiti mereka tanpa keperluan yang sah. Dalam konteks kosmetik, ia bukan termasuk kategori darurat, maka apa-apa sahaja yang menyebabkan penderitaan kepada haiwan, maka cenderunglah kepada hukumnya haram. Jadi, saya beri dari hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menceritakan tentang seorang wanita yang diazab. Sebab apa? Sebab dia mengurung seekor kucing tanpa memberi makan dan minum. Ini menunjukkan betapa beratnya dosa kita menyakiti
haiwan walaupun kecil. Baiklah, selain itu, kaedah fiqh daripada hadis sahih la darar wala dirar menegaskan bahawa kemudaratan tidak boleh dilakukan jika wujud kaedah alternatif yang tidak menyakiti haiwan, maka ia lebih selaras dengan tuntutan syariat. Justru, penggunaan haiwan untuk ujian kosmetik amat sukar dipertahankan dari sudut agama. Sebab apa? Sebab ia bukan keperluan dan ia akan menyebabkan mudarat yang jelas kepada haiwan tersebut. Baiklah, itu sahaja moderator. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukran Ustazah. Ini Alhamdulillah hari ini kita dapat mengupas isu ini dari aspek keagamaan dan memang terang-terangan haram. Jadi terima kasih Ustazah. Seterusnya kita melihat ke aspek industri. Okey, macam manakah orang industri berperanan dalam isu ini dengan mempersingkatkan seorang pengusaha produk kosmetik ternama yang tular di TikTok yang sangat terkenal. Dipersilakan saudari Nur Aina Soleha. Baiklah, terima kasih saudara moderator. Saya sebagai pengasas jenama skincare tempatan, saya melihat isu penggunaan haiwan dalam industri kecantikan sebagai satu dilema yang besar yang menghimpit industri, terutamanya bagi syarikat-syarikat kecil dan juga sederhana. Jadi realitinya industri kecantikan ni secara tradisional memang sangat bergantung kepada ujian keselamatan haiwan, terutamanya bagi memastikan produk ni tak menyebabkan sebarang iritasi, alergi ataupun kesan yang toksik. Tapi perkembangan etika sains dan kesedaran pengguna telah mengubah landscape ini secara drastik. Jadi cabaran utama yang kami hadapi iaitu yang pertama, kos penyelidikan iaitu R&D dan juga alternatif. Teknologi seperti ini seperti in vitro testing, tissue engineering dan juga computer modeling bukan sahaja memerlukan kepakaran yang tinggi, tetapi kosnya jauh lebih mahal daripada prosedur konvensional. Jadi untuk syarikat besar mungkin itu bukan satu masalah, tetapi bagi jenama kecil tempatan seperti kami, ia menuntut peruntukan kewangan yang sangat besar. Jadi ini bukan satu keputusan yang mudah bagi pengusaha, terutamanya dalam persaingan global. Jadi cabaran yang kedua kami hadapi iaitu tekanan pengguna dan juga krisis kepercayaan. Jadi pada era media sosial ini, satu pendedahan tentang penggunaan haiwan boleh memusnahkan satu reputasi jenama dalam sekelip mata. Jadi ada pengguna yang benar-benar memahami tentang isu etika, tetapi ada juga yang menuntut produk 100% cruelty free. Tapi tak sedar yang kos dan juga proses kompleks di belakang tabir tu. Jadi dari sudut kami, isu ini bukan hitam atau putih, tetapi dia syarat dengan konflik moral, ekonomi dan juga komersial. Namun itu tidak bermaksud industri kosmetik ini boleh bersembunyi di belakang alasan tiada pilihan. Jadi kami perlu berubah, cuma prosesnya memerlukan masa dan juga sokongan daripada semua pihak. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada saudari Aina Soleha, founder terkemuka pada hari ini. Alhamdulillah. Jadinya saya kira kita akan menelusuri isu ini dari aspek terakhir pada hari ini, iaitu aspek kemanusiaan. Jadi kini saya mempersilakan saudari Al-Batisha, seorang aktivis daripada NGO MAA untuk berkongsikan jabatan beliau. Dipersilakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada moderator dan juga panel sekalian. Jadi realitinya amat sedih. Sebab apa? Berdasarkan aduan dan pemerhatian yang diterima oleh MAA ataupun Malaysian Animal Association yang dipanggil sebagai MAA, banyak makmal penyelidikan kosmetik masih menggunakan prosedur yang sangat menyakitkan. Yang menyakitkan apa? Menyakitkan haiwan itu sendiri. Haiwan sering dititiskan dengan bahan kimia ke mata hingga buta. Kulit dikikis atau disapu bahan kimia. Dipaksa menelan bahan toksik dalam jumlah yang tinggi dan dibiarkan tanpa ubat tahan sakit. Banyak makmal juga masih menggunakan ujian lama seperti LD50 yang berlebihan serta pembiakan yang berlebihan dan pembuangan haiwan selepas eksperimen
tanpa pemantauan kesihatan jangka masa yang panjang. Industri kosmetik sering menggunakan alasan tiada pilihan lain, sedangkan teknologi pada hari ini ataupun alternatif pada hari ini sangat moden dan jauh lebih baik, jauh lebih tepat kerana haiwan dan manusia tidak sama dari segi fisiologinya. Sebagai NGO, MAA ataupun Malaysian Animal Association berperanan memantau aduan, mendedahkan pelanggaran kebajikan haiwan dan memberikan tekanan moral serta advokasi kepada pihak berkuasa dan industri supaya penderaan haiwan ini dapat berhenti ataupun dapat dihentikan secara serta-merta. Kami juga mendidik masyarakat tentang isu ini dan mendorong mereka memilih produk yang cruelty free supaya permintaan pasaran menggalakkan perubahan dalam industri ini. Kuasa pengguna sebenarnya sangat besar tanpa kita sedar sebenarnya. Apabila masyarakat lebih peka dan bertindak secara beretika, syarikat kosmetik ini akan terdorong untuk mengubah amalan mereka. Kesedaran dan tindakan masyarakat adalah kunci kepada perubahan yang sebenar. Kerana hanya dengan pengguna beretika, industri tiada pilihan lain selain menghormati pilihan pengguna dan beralih kepada kaedah penyidikan yang lebih bebas haiwan dan lebih mesra pengguna. Itu sahaja. Terima kasih Saudari Alam Batrisha, aktivis kemanusiaan kita pada pagi ini. Jadinya saya kira dah pun selesai kupasan untuk sesi pertama, yakni isu dan cabaran etika pada hari ini. Dan kini kita akan menelusuri pula pusingan yang kedua. Dan apakah implikasinya dan juga peranannya setiap pihak ini untuk kita menoktahkan kemenangan pada hari ini. Jadi saya kira biar kita mulakan pusingan kedua para pendengar sekalian. Okey, terima kasih. Jadinya saya ingin menjemput semula Saudari Dr. Fatimah Jiha untuk membentangkan apakah orang kata peranannya ataupun implikasinya isu ini di kacamata pihak perubatan. Silakan. Terima kasih moderator. Baiklah, sebagai profesional dalam bidang perubatan, saya melihat isu penggunaan haiwan dalam penyelidikan dari sudut yang sangat dekat, iaitu dari segi penderitaan yang dihadapi, fisiologi stres dan juga kesejahteraan haiwan itu secara keseluruhan. Implikasi etika di sini amatlah besar apabila prosedur penyelidikan ataupun ujian kosmetik menyebabkan kesakitan, tekanan dan juga gangguan tingkah laku. Ia bukan sekadar menjejaskan kualiti hidup haiwan, tetapi tahap kesihatan mereka juga sebagai haiwan uji kaji. Ini turut mencerminkan sejauh mana manusia benar-benar menghargai nilai sesebuah nyawa. Okay. Saya sering mengingatkan diri saya tentang pandangan tokoh falsafah moden iaitu Peter Singer yang menegaskan bahawa kesakitan adalah universal. Jadi tak kira siapa yang merasai kesakitan tersebut, sama ada haiwan ataupun manusia. Justru itu, saya melihat peranan saya adalah untuk meningkatkan kesedaran kepada pengamal bidang kosmetik dan juga syarikat-syarikat tempatan untuk bersifat lebih terbuka dan bersedia untuk beralih kepada kaedah alternatif yang kini terbukti lebih berkesan hasilnya. Okay. Contohnya, mereka boleh mengambil kultur sel manusia, iaitu teknik mamal di mana sel manusia akan kita ambil, kemudian dibiarkan di dalam persekitaran yang terkawal seperti piring makmal ataupun botol kultur. Dalam ruang ini, saintis boleh menguji bahan kimia ataupun bahan kosmetik terus pada piring tersebut tanpa perlu cucuk pada haiwan lah. Okay. Pendekatan ini bukan sahaja lebih beretika, tetapi juga memberikan data yang lebih relevan, tepat dan juga berkeperibahasiaan dengan fisiologi manusia berbanding kita menguji kepada haiwan-haiwan makmal. Okey, inilah arah penyelidikan moden yang wajar untuk kita perkukuhkan dan inilah pendekatan saintifik yang ingin saya perjuangkan. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih moderator. Terima kasih Dr. Najiha atas perkongsian yang sangat menarik itu tadi.
Jadi saya akan teruskan lagi proses yang kedua dengan kita dengar pendapat dari pihak undang-undang pula. Baiklah, Saudari Izzah, dari aspek perundangan, apakah orang kata apa implikasinya dan juga peranannya terhadap isu etika ini? Silakan. Baiklah, jika kita lihat dari sudut undang-undang, jika akta ataupun peraturan tu mengenakan kebajikan haiwan tidak jelas ataupun longgar, akan wujudnya risiko untuk penyalahgunaan kuasa. Industri penyelidikan ataupun makmal sebenarnya perlu mengutamakan keuntungan hasil eksperimen tanpa mengambil kira hak dan kesejahteraan haiwan. Sebagai contoh, kita lihat di seluruh dunia pada hari ini, lebih 190 juta haiwan digunakan dalam penyelidikan saintifik setiap tahun. Dan sebenarnya sebahagian besar tidak mendapat perlindungan yang memadai. Kita ambil contoh di United Kingdom. Walaupun larangan penuh ujian haiwan untuk kosmetik ni telah pun dilaksanakan, tapi pada tahun 2024 kita masih dapat lihat kira-kira 2.64 juta prosedur ujian haiwan untuk tujuan lain. Ini telah menunjukkan bahawa kepentingan undang-undang yang tegas. Kita lihat statistik global pula telah mencatatkan lebih daripada 500,000 haiwan digunakan setiap tahun yang digunakan untuk ujian kosmetik. Maka kita perlu tegaskan, lakukan larangan yang efektif untuk memastikan tiada lagi haiwan yang terkorban. Malaysia juga sebenarnya berpeluang untuk mengikut jejak langkah United Kingdom ni untuk memperkukuhkan perundangan sedia demi untuk melindungi haiwan-haiwan kita dan meningkatkan standard etika industri dan menegakkan maruah negara. Ini menunjukkan bahawa tanpa dasar yang ketat dan penguatkuasaan yang berkesan, sebenarnya haiwan akan terus terdedah dengan penderaan ataupun pengabaian seperti ini. Oleh itu, peranan kita ialah untuk mencadangkan penambahbaikan dasar. Selain itu, mewajibkan audit dan mengenakan pemantauan berkala serta mengkuatkuasakan hukuman dan denda yang lebih tegas kepada pengguna yang menyalahgunakan haiwan dalam tujuan kosmetik mereka pada hari ini. Hal ini kerana untuk memastikan bukan sahaja hak haiwan ini dilindungi, malah untuk menetapkan standard penyelidikan yang lebih bertanggungjawab dan telus. Itu sahaja dari perspektif undang-undang mengenai isu penyalahgunaan haiwan dalam kosmetik ini. Baiklah, terima kasih Saudari Izzah Farzana. Jadinya hujah-hujah beliau saya boleh rangkumkan dalam aspek orang kata apa, aspek check and balance. Macam tu kita ada audit dan simak biasa berkala. Terima kasih Saudari. Jadi seterusnya kita akan beralih kepada perspektif ketiga. Pandangan ketiga yakni Ustazah Cina Safiah As-Saufi. Dipersilakan dari aspek keagamaan. Baiklah, terima kasih saudara moderator, hadirin dan hadirat yang saya hargai sekalian. Implikasinya bukan sahaja terhadap haiwan tetapi juga terhadap moral dan jiwa manusia. Dalam Islam, hubungan manusia dengan makhluk lain adalah sebahagian daripada penilaian iman dan akhlak. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Dalam surah Al-Nahl ayat 16. Ayat ini menjadi asas bahawa manusia wajib berbuat baik bukan kepada sesama manusia tetapi sesama makhluk lain juga dalam semua tindakan, termasuk dalam cara memperlakukan haiwan. Maka sebarang bentuk penderaan seperti ujian kosmetik yang menyebabkan kesakitan yang bercanggah dengan suruhan ihsan ini. Allah Subhanahu Wa Taala juga menegaskan bahawa haiwan adalah ciptaannya dan membentuk umat seperti manusia. Dalam surah Al-An'am ayat 38, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum.
dan tidak ada seekor pun makhluk yang melata di muka bumi ini dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat seperti kamu. Maka hadirin dan hadirat sekalian, ayat ini mengajar bahawa haiwan bukan objek yang boleh dieksploitasi sesuka hati. Mereka juga makhluk yang mempunyai hak dalam ketepatan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu Wa Taala juga turut melarang segala bentuk kerosakan dan kezaliman. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi setelah ia diperbaiki. Maka menyakiti haiwan demi tujuan yang bukan darurat seperti kosmetik ini termasuk juga dalam bentuk kezaliman dan kerosakan yang ditegah oleh syarak. Saya memetik dari pandangan tokoh Islam kita seperti Imam Al-Ghazali yang menegaskan bahawa rahmah iaitu kasih sayang ialah asas akhlak. Dalam Ihya Ulum Ad-Din juga beliau menyatakan bahawa orang yang hilang belas kasihannya terhadap makhluk akan hilang cahaya hatinya. Ini menunjukkan bahawa kezaliman kepada haiwan dapat merosakkan spiritual diri, ya hadirin dan hadirat sekalian. Maka peranan kami sebagai insan yang bertanggungjawab adalah dengan memberi panduan hukum yang jelas, mendidik masyarakat tentang nilai ihsan dan amanah sebagai khalifah di muka bumi, serta menggalakkan umat untuk kita memilih produk yang halal, selamat, cruelty free dan menjaga kebajikan haiwan adalah cerminan moral, ketakwaan dan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, itu sahaja saudara moderator. Alhamdulillah, perkongsian yang amat menginsafkan dan sangat bernas. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Jadinya kupasan aspek agama sangat teliti satu persatu. Dan sekarang kita ingin memasuki pula skop yang seterusnya, yakni menerusi aspek industri. Jadinya Puan Ana Solehah selaku pengasas produk ternama bidang kosmetik, apakah orang kata implikasinya, peranannya pihak Puan dalam kita menyelesaikan isu etika ini? Okey, silakan Puan. Baiklah, terima kasih saudara moderator. Jadi bagi menjawab soalan moderator tadi, jika industri kosmetik ini terus bergantung pada ujian haiwan tanpa usaha untuk mencari alternatif, maka implikasinya cukup besar. Jadi pertama sekali, industri akan kehilangan kepercayaan pengguna. Dan dalam industri kecantikan, kepercayaan adalah segalanya. Jadi sekali jenama itu dicap menyokong penderaan haiwan, maka imejnya akan sukar untuk dipulihkan walaupun sudah bertahun-tahun berubah. Jadi implikasi kedua adalah kepada persaingan pasaran antarabangsa. Jadi banyak negara telah mengharamkan ujian haiwan ini untuk produk kosmetik. Jadi jika industri tempatan ini tidak bersedia, kita akan ketinggalan dari segi standard global. Jadi saya sebagai pengasas jenama skincare, peranan kami melangkaui menghasilkan produk. Jadi kami bertanggungjawab untuk yang pertama sekali melabur dalam penyelidikan alternatif. Walaupun mahal, kami berusaha untuk bekerjasama dengan makmal-makmal universiti bagi menggunakan model dan juga model sel dan juga teknik non-animal testing. Walaupun proses ini agak perlahan, tapi setiap langkah kecil itu akan memberikan impak. Jadi kami juga bertanggungjawab untuk memastikan rantaian bekalan iaitu supply chain bebas daripada ujian haiwan. Ini bahagian yang ramai orang tak sedar. Jadi kadang-kadang isu ni bukan pada produk akhir, tetapi pada bahan mentah. Jadi kami sekarang ni memilih pembekal bahan yang mematuhi standard cruelty free. Yang ketiga dan yang terakhir, kami juga bertanggungjawab untuk memberi pendidikan kepada pengguna. Jadi banyak pengguna yang menyangka cruelty free ni bermakna produk tu tak pernah diuji langsung. Tetapi sebenarnya setiap produk skincare ni wajib untuk menjalani ujian keselamatan. Cuma kaedahnya boleh diganti. Jadi kami cuba untuk mendidik pengguna melalui media sosial, laman web ataupun siaran langsung. Jadi akhir sekali, saya percaya bahawa industri kosmetik ni boleh berkembang tanpa mengorbankan sebarang makhluk lain.
Tetapi ia memerlukan kesedaran dan juga pelaburan yang berani untuk mengubah tradisi lama. Jadi saya yakin bahawa Malaysia ni berpotensi untuk menjadi antara negara yang memimpin perubahan ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih saudari Aina Soleha, pengasas produk terkemuka di Malaysia. Jadi alhamdulillah di industri ada solusinya. Jadi kini kita tinggal satu sahaja lagi perspektif yang akan dikupas dalam sesi ini, yakni menerusi pandangan aktivis kemanusiaan. Jadi kini saya mempersilakan panel kelima kita, saudari Ala Batrisha, bagi berkongsikan apakah peranan dan juga implikasinya pada aspek kemanusiaan dalam isu etika ini. Silakan. Implikasi bagi NGO adalah seperti kami, iaitu Malaysian Animal Association ataupun dikenali sebagai MAA. Isu paling menyayat hati ialah penderaan tersembunyi yang berlaku setiap hari di makmal penderaan ataupun penyelidikan kosmetik. Haiwan-haiwan ini menjadi mangsa bisu yang tidak mampu membela diri. Mereka dititiskan bahan kimia di mata sehingga buta. Kulit mereka dikikis ataupun disapu dengan bahan iritasi ataupun terpaksa menelan toksik dalam jumlah yang banyak dan dibiarkan menderita tanpa sebarang ubat tahan sakit. Banyak haiwan dibuang ataupun dibunuh selepas eksperimen dan tiada siapa yang memantau kesihatan mereka dalam jangka masa panjang. Keadaan ini bukan sahaja menyedihkan, malah menimbulkan tanggungjawab moral yang sangat besar bagi NGO untuk bertindak. Kami menyaksikan sendiri kes-kes ini di mana haiwan dibiak secara berlebihan hanya untuk eksperimen kosmetik yang tidak menyelamatkan nyawa sesiapa. Penderitaan mereka tersembunyi daripada masyarakat umum dan ramai tidak sedar bahawa sebalik setiap produk kosmetik yang ada, terdapat nyawa haiwan yang menderita. Kami di MAA tidak boleh berdiam diri. Jadi kami harus mengumpul bukti, memantau keadaan dan menuntut keadilan untuk makhluk yang tidak bersuara ini. Yang kedua, saya masuk kepada peranan NGO seperti kami yang berdiri di barisan hadapan dalam memperjuangkan hak haiwan. Kami menjalankan kempen kesedaran tanpa henti untuk mendidik masyarakat tentang penderaan haiwan dan kepentingan memilih produk cruelty free. Setiap poster, setiap siri kempen dan juga setiap perkongsian di media sosial adalah usaha untuk membuka mata masyarakat bahawa penderaan ini berlaku di makmal yang tersembunyi, jauh dari pemerhatian orang ramai. Selain itu, kami menyuarakan cadangan kepada pihak kerajaan agar undang-undang yang melindungi haiwan diperkuatkan. Kami mengambil inspirasi daripada Kesatuan Eropah yang telah mengharamkan semua ujian kosmetik ke atas haiwan. MAA juga bekerjasama dengan pihak industri untuk memansuhkan ujian kejam ini, mendokumentasikan setiap aduan dan mendedahkan makmal yang melanggar standard kebajikan haiwan. Aktiviti-aktiviti ini bukan sahaja advokasi tetapi juga pengawasan dan pendidikan kepada semua pihak yang terlibat. Setiap laporan yang kami hasilkan adalah seruan moral kepada masyarakat dan industri bahawa penderaan haiwan ini tidak boleh diterima dan tidak boleh didiamkan. Yang ketiga iaitu kuasa masyarakat. Kuasa pengguna amat luar biasa. Apabila masyarakat menolak 100% produk yang diuji ke atas haiwan dan memilih produk yang cruelty free, industri tiada pilihan selain berubah. Setiap tindakan kecil membeli dengan bijak, berkongsi maklumat dan mendidik rakan serta keluarga, memberi tekanan moral kepada syarikat kosmetik. Kesedaran masyarakat ini adalah senjata paling ampuh untuk menghentikan penderaan ini. Kami menegaskan bahawa advokasi NGO ini sahaja tidak cukup. Perubahan sebenar hanya berlaku apabila masyarakat mengambil peranan aktif. Setiap pengguna yang membuat pilihan etika, setiap individu yang bersuara menentang penderaan haiwan dan juga membantu membina industri yang lebih bertanggungjawab dan beretika. Kuasa anda untuk menuntut perubahan dan etika dan juga hak tanggungjawab moral setiap manusia. Sebagai
suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara. MAA berdiri teguh menuntut keadilan untuk haiwan. Peneraan dalam ujian kosmetik bukan sekadar isu saintifik atau ekonomi. Ia isu moral dan etika. Melalui gabungan pendidikan, tekanan moral, penguasaan undang-undang, pilihan pengguna yang bijak, peneraan haiwan dapat dikurangkan dan akhirnya dihentikan sepenuhnya. Kami percaya bahawa tanggungjawab moral kita sebagai manusia adalah melindungi makhluk yang tidak mampu bersuara. Dan hanya melalui usaha bersama NGO, kerajaan, industri dan masyarakat, perubahan sebenar dapat dicapai dengan bersama. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih saudari Alam Batrisha, panelis kelima atas perkongsiannya itu tadi. Alhamdulillah, usai sudah forum pada hari ini yang mendiskusikan berbagai-bagai aspek dan berbagai-bagai perspektif tentang isu etika, iaitu penyalahgunaan haiwan dalam bidang kesihatan dan juga kosmetik. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada para panelis atas kesudian mendapatkan masa untuk menghadiri jemputan pihak kami Essuria pada pagi ini. Alhamdulillah, apa dia orang kata, jauh di mata dekat di hati, jika ada ubat saya akan ubati lagi. Macam tu. Jadinya hari ini, okey. Saya rasa kita, okey. Masanya, jadinya saya ingin mengakhiri forum pada hari ini dengan ucapan terima kasih sekali lagi dan juga Assalamualaikum semua. Terima kasih.